Wih, cantiknya restoran ni. Nampak macam premium je. Welcome to Andaman Seafood and Dim Sum. Ini outlet kita yang baru dekat Sunway. Oh, baru buka ke? Bang, nak tanya. Ini konsep apa sebenarnya? Tengok macam mix Asian je. Kita ada gabungan seafood, dim sum, Cantonese dan Asian dekat satu tempat. So ada empat-empat dekat satu tempat. Boleh saya masuk? Boleh? Welcome. Award apa ni? Kita baru je menang Asian Records, tempat makan yang membawa signature Asian dishes ke level yang tinggi, bang. Maksudnya ni level ASEAN lah ni, bukan level Malaysia? Yes, betul bang. Brands yang stand out daripada 10 negara Asia. Wah bang, dim sum ni semua nampak menarik lah, nampak fresh. Memang buat setiap hari ke macam mana? Ya, betul bang. So semua dim sum kita freshly made setiap hari dan chef kita pun ditrain dekat Marina Bay Sands, Singapore. Chef yang buat ni dia train dekat Marina Bay Sands, Singapore. Ya, betul bukan bang. keling-keling ni, pantutlah nampak sedap. So yang ini steam dim sum combination platter. Okey. Yang ini deep fried platter combination dim sum. Okey. Yang ini Shanghai dumpling. Okey. Yang ini pun kita punya signature juga, deep fried shrimp cake. Oh, shrimp cake. Yang ini fried chicken with the yam. Oh, sedap lah. Ini antara yang famous lah kat sini, orang selalu order. Yang ni semua makanan seafood kita lah. Seafood? Ya, betul. So tadi dah dim sum. So sekarang seafood pula lah bang. Seafood pula. So yang ini kita punya signature juga. Apa ni? Yang ini ikan kerapu, grouper fish with lime Thai sauce. Lime Thai sauce. Yang tu apa? Yang merah-merah ni? Yang ini ketam bang. Yang ini Ketam? stir fried chili crab. Besar ketam dia. Yang ni kita punya signature juga, grilled Indonesian squid with the belacan sauce also very nice. Makan dengan belacan? Ya. Wah, yang ni apa yang ni? Yang ni kita bukan saja ada seafood, kita pun ada chicken, appetizer, a lot of things more. Yang ni Kelantan style deep fried lemon chicken. Kelantan fried chicken. Yang kat pokok ni apa? Tergantung-gantung. Yang ni signature appetizer kita lah. Yang ini lychee shrimp ball with cheese. Lychee? Shrimp ball. Dalam tu ada udang, ada cheese. Ada udang, ada cheese. Betul bang. Yang ni? Fruit rojak. Fruit rojak. Betul. Wih, makanan dia dah lah nampak sedap. Tempat pula nampak cantik, nampak premium So ini private room kita bang, Tan Sri Room ya. Tan Sri Room. Betul. Wish. Ini ruang makan ke hotel? So ini tempat rest kita lah. Tempat ada rest. sofa, ada apa. Yang ni meja makan lah bang. Meja makan. Boleh tengok Sunway Lagoon punya view. Lepas tu dia punya decoration pun cantik lah semua. Cantik lah. Meja dia boleh muat berapa orang meja ni? Yang ni meja ni boleh muat 13 orang bang. 13 orang? 13 orang. Tengok view dia. Sunway Lagoon punya view. Besar pun besar. Boleh lah nak makan dalam ni? Boleh bang. So ada minimum spend ke? Minimum spending untuk bilik ni adalah 3,000 lah bang. 3,000 je? Betul. Boleh sangat lah. Gaji saya pun dah 300,000 kan? Boleh sangat lah bang. Boleh lah kan?